Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang TV Iris berada di lapangan terbang antarabangsa Kuching bagi melaporkan keberangkatan bakal jemaah haji yang mengikuti KT 33Q di mana berlepas pada 3 Mei 2026. Saya Hafiz menemani kita orang sepanjang barisan langsung kita pada malam ini bertempat di lapangan terbang antarabangsa Kuching, iaitu saya dah. Okey, untuk makluman semua, pada hari itu kita nak kongsikan berkenaan dengan beberapa perkara penting yang dapat dikongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menyaksikan secara langsung melalui TV Iris pada malam ini. Untuk makluman, penerbangan pertama bagi KT pertama telah berlaku pada 1 Zulkaidah 1447 Hijri bersamaan dengan 18 April 2026 ada Sabtu yang lepas. Dan untuk makluman juga, penerbangan terakhir iaitu KT yang terakhir akan dilakukan pada 3 Zulhijjah bersamaan 1447 bersamaan 20 Mei 2026 iaitu pada Rabu. Dan dapat dikongsikan pada hari ini bertempat di Sarawak, dapat dikongsikan penerbangan yang melalui lapangan terbang antarabangsa Kuching pada tahun ini bermula pada KT 35Q di mana seramai 128 jemaah haji telah terlibat pada 28 Mei yang lepas, diikuti KT 37Q di mana 127 orang. Dan untuk makluman juga, pada 29 Mei 2026 telah berlangsungnya penerbangan KT 39Q melibatkan seramai 130 orang jemaah bakal haji daripada Sarawak. Dan untuk makluman juga, pada 30 Mei 2026 telah berlakunya penerbangan KT bagi 41Q di mana seramai 133 jemaah bakal haji melalui lapangan terbang antarabangsa Kuching. Dan hari ini adalah hari yang terakhir, iaitu penerbangan melalui KT 33Q di mana seramai 128 orang jemaah yang dilaporkan akan melakukan penerbangan pada malam ini di lapangan terbang antarabangsa Kuching. Alhamdulillah, keadaan di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada ketika ini nampak sesak dengan ahli keluarga yang datang, dengan kawan-kawan yang datang. Dan pada ketika ini kita dapat saksikan di belakang saya sedang berlangsungnya penyerahan dokumen penting kepada bakal jemaah haji kita yang insya-Allah yang akan berlepas pada jam 11 malam nanti. Dan dapat dikongsikan pada hari ini, iaitu KT 33Q penerbangan pada jam 11 malam nanti, dan insya-Allah akan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Arab Saudi iaitu Jeddah pada 7.50 pagi waktu Arab Saudi. Dan alhamdulillah dijangka penerbangan pada kali ini melibatkan seramai 128 jemaah haji yang melalui lapangan terbang antarabangsa Kuching. Dan pada hari ini kita dapat saksikan begitu ramai para jemaah haji yang sedang beratur, sedang menunggu giliran untuk sama-sama mendapatkan dokumen-dokumen penting untuk proses seterusnya, di mana kita difahamkan akan ada berlakunya taklimat selepas ini yang akan disampaikan oleh pihak kaki tangan Lembaga Tabung Haji Sarawak. Untuk makluman juga, dapat dikongsikan aktiviti-aktiviti yang berlaku sepanjang di maktab, iaitu di Mekah nanti. Kita dimaklumkan bahawa adanya taklimat yang diadakan oleh pengurusan maktab dan juga taklimat kesihatan, taklimat kaunseling, taklimat ibadah haji dan umrah, dan taklimat operasi masyair. Dan untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, ibadah haji pada tahun ini insya-Allah akan bermula pada 9 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah. Dan dapat dikongsikan juga, pada tahun ini para jemaah haji kita akan dibawa juga di Madinah. Dan antara perkara yang akan dilakukan sepanjang berada di Madinah iaitu urusan ziarah dalam
iaitu akan sama-sama para jemaah akan dibawa bersama-sama mengikuti menjejak makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga difahamkan adanya ziarah luar yang melibatkan para jemaah haji ini melalui Masjid Quba, Jabal Uhud dan Masjid Qiblatin, dan juga kita difahamkan adanya taklimat yang diadakan oleh pengurusan zon dan juga taklimat pengurusan, dan juga difahamkan ceramah oleh guru-guru agama yang akan berlangsung di Madinah nanti. Dan dapat dikongsikan juga para tetamu Allah dan juga yang menyiarkan, yang menyaksikan siaran kita pada malam ini, kita difahamkan Lembaga Tabung Haji telah mengadakan kursus asas haji Sarawak di mana sebanyak 13 minggu melibatkan 10 lokasi masjid seluruh Sarawak, dan kita difahamkan juga telah berlangsungnya kursus intensif haji sepanjang 2 hari iaitu melibatkan 8 lokasi masjid seluruh Sarawak. Dan untuk makluman hadirin juga, kita difahamkan Lembaga Tabung Haji Sarawak pada tahun ini juga telah menganjurkan kursus perdana haji melibatkan ataupun simulasi sebenar di masyair, iaitu 2 hari difahamkan, iaitu diadakan pada 11 hingga 12 April 2026 di Masjid Al-Abiyad Matang Jaya. InsyaAllah kita doakan yang terbaik untuk jemaah haji kita. Difahamkan yang terakhir, penerbangan terakhir melalui lapangan terbang antarabangsa Kuching, iaitu melibatkan KT-33Q pada malam ini. Kita nangga dalam keadaan untuk kesesakan berlaku dengan adanya lambaian daripada kawan-kawan, daripada ahli keluarga, daripada anak-anak dan saudara mara pada malam tu, semuanya menghantar insan yang tersayang untuk menunaikan rukun yang kelima, iaitu menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Dan insya-Allah lepas ini kita akan mengikuti di beberapa lokasi di mana para jemaah akan meneruskan lagi dengan pemeriksaan dan juga menghantar bagasi yang telah disediakan di ruangan tempat melalui kaunter-kaunter yang telah disediakan. InsyaAllah lepas ini kita akan kembali lagi. Jangan ke sini-sini kita orang. Banyak lagi info-info dan juga perkara-perkara penting yang ingin kita kongsikan melalui TV Iris Nang Steady pada malam tu. Menangga.
Buat menjawab, buat di interview si Maya. Kami tanya minta pasal tak sampai, minta sampai dan pesanan. Okey. Perkenalkan
Perkenalkan diri kita. Apa nama kita? Razi. Apa nama kita? Apa nama kita? Razi. Razi. Kita ahli keluarga yang bakal jemaah. Oh, ahli keluarga. Oh. Uncle kami pergilah. Oh. So, apa pesanan kita kepada Semoga mendapat haji yang mabrur. Dan berdoa untuk kami orang family dapat pergi juga. InsyaAllah semoga kita pun dapat pergi juga. Amin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Okay. Kami minta kita sebut sikit. Apa? Iris Nang Steady. Iris Nang Steady, mantap. Okay, terima kasih. Live TikTok. TikTok. Bukan TikTok, FB. Follow. Okey, tu angkanya. Ni. Nampak tu coklat. Okey. Ya, pakcik saudaranya. Okey, gambar. Ya. Uncle, bye. Bye, Uncle. Okey. Kami minta siapa yang menonton, para penonton Kinetok, boleh follow semua social media TV Iris lah. Di TikTok juga, di Facebook juga. Semua sama je namanya, TV Iris. Pada berapa hari bulan yang lepas pun kita ada juga pola live Facebook 30 April. Boleh ulang tayang balik lah siapa yang jemaah pada tarikh 30 April yang lepas. Boleh sih, Mek. Okey, masih. Kita bersama salah seorang penyampai radio Iris juga. Dia bersama kedua ibu bapanya bakal haji dan hajah juga pada tahun 2026 tu. Okay. Apa perasaan kita, Dek? Ya Allah, gembira sangat-sangat. Alhamdulillah kami dapat dijemput tahun tu. Alhamdulillah. Moga semuanya selamatlah. Selamat pagi dan selamat sampai. Okay. Okey, sekarang untuk kita melihat para jemaah, bakal jemaah haji kita sedang melalui proses seterusnya, iaitu difahamkan menghantar bagasi melalui tempat yang telah disediakan. Sejak tu dah dimaklumkan, dah dipasangkan gelang sebagai identiti para jemaah bakal jemaah haji Sarawak. Dan lepas tu kita melihat proses yang seterusnya daripada kawasan hujung lapangan terbang antarabangsa Kuching dan akan melalui stesen-stesen yang berdekatan. Lepas tu kita menanggalah proses apa yang berlaku seterusnya bertempat di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada malam tu. Keadaan memang sesak dengan ramainya tetamu Allah tu, Duyufur Rahman, dan juga ramainya kehadiran ahli keluarga terdekat. Di samping keluarga, insyaAllah kita doakan yang terbaik, khususnya mereka yang penerbangan melalui KT-33 Q pada malam ini dijangka akan berlepas pada jam 11 malam nanti, insyaAllah. Dan dapat disaksikan pada ketika ini kita melihat
para tetamu Allah yang sedang melalui laluan ini, ada yang masih bersalaman dengan ahli keluarga, ada yang dalam keadaan hibah sebenarnya, sedih juga dengan lambaian terakhir, dengan ciuman, bersalaman dengan ahli keluarga terdekat. Mungkin tu adalah detik-detiknya apabila kita nangga sidak tu dalam keadaan sedih. Ada yang ditemu kita tadi pun ada yang rasa happy, ada yang rasa macam seada kata-kata dapat diungkapkan dengan ucapan Alhamdulillah pada tahun ini dapat diberi peluang untuk menunaikan ibadah haji yang insya-Allah akan berlangsung pada bulan Zulhijjah ini, bertempat di Mekah, iaitu kota suci kita. Dan insya-Allah kita doakan supaya urusan penerbangan terakhir melalui lapangan terbang antarabangsa Kuching pada malam ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dapat menyaksikan juga mereka yang hadir pada malam ini dalam keadaan sedih sebenarnya. Tengah-tengah tu bersalaman dengan keluarga, melihat bagaimana proses-proses seterusnya. Dan Alhamdulillah seperti apa yang dirancang, insya-Allah kita doakan supaya dipermudahkan. Baiklah, kita dapat saksikan melalui kawasan ini bagasi-bagasi para jemaah haji kita diteruskan lagi melalui laluan ini. Kita dapat saksikan para jemaah kita telah melalui kawasan ini untuk meletakkan bagasi-bagasi mereka ke tempat yang insya-Allah seterusnya dalam proses meletakkan bagasi mereka di tempat yang telah disediakan. Okey, baiklah, kita dapat saksikan para jemaah haji kita. Alhamdulillah, tahniah Tuan Haji. Semoga dipermudahkan segala urusan. Dan sekarang ini kita dapat saksikan proses selanjutnya di mana kuanta serahan pas masuk telah dibuat di sini. Kita dapat saksikan para petugas Lembaga Tabung Haji Sarawak yang sama-sama memudahkan urusan tetamu Allah pada tahun ini. Kita dapat melihat kaunter serahan pas masuk melalui pecahan lelaki dan perempuan untuk memudahkan proses selanjutnya. Para tetamu Allah bakal jemaah haji akan dibekalkan dengan pas masuk untuk masuk ke kawasan ruangan menunggu sebelum berlepas insya-Allah pada jam 11 malam nanti. Keadaan pada ketika itu dalam keadaan teratur dengan adanya pembantu-pembantu daripada Lembaga Tabung Haji Sarawak dengan kaki tangan, dengan sukarelawan yang hadir juga membantu kita pada hari itu. Syukur Alhamdulillah, penerbangan terakhir melalui lapangan terbang antarabangsa Kuching pada malam tu sama-sama kita menyaksikan lebih kurang 100 lebih para jemaah haji kita dijangka akan berlepas pada tahun ini. Dan insya-Allah kita akan meneruskan lagi laporan-laporan daripada semasa ke semasa melalui kita dari sini boleh kongsi. Kami sebenarnya tinggal di Kota Semahan. Saya ada rumah di Bandar Baru Sembayang. Jadi pangkat dari Kota Semahan. Okey, Alhamdulillah. Moga dipermudahkan urusan Tuan Haji, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Next station. Kita pusing-pusing. Baiklah, para jemaah haji akan melalui kawasan ini di mana petugas tabung haji memberi laluan kepada para tetamu Allah untuk meneruskan lagi lokasi di mana kita difahamkan pelepasan pada hari ini, pada malam tu, pada jam 11 malam kelak, dan mereka akan melalui kawasan ini. Petugas haji juga, terima kasih.
Baik, kita dapat saksikan di ruangan ini kaunter check-in bagasi di mana bakal-bakal jemaah haji akan dibawa ke lokasi ini untuk membuat check-in semakan terhadap bagasi yang akan dibawa pergi bersama dengan si Datuk. Jadi alhamdulillah keadaan pada kali itu sekarang kita dapat saksikan tetamu-tetamu iaitu bakal jemaah haji sedang membuat check-in bagasi si Datuk yang insya-Allah akan dibawa pergi bersama. Tenangga dalam keadaan yang begitu gembira sebenarnya. Ahli keluarga sedang menunggu di kawasan luar sebenarnya. Namun yang demikian semangat tetamu-tetamu Allah pada tahun tu mudah-mudahan dipermudahkan urusan si Datuk pergi dan selamat balik di pangkuan keluarga. Okey, kita difahamkan troli dah boleh tinggal di kawasan tepi tu. Sidaknya akan ngembak beg kecil yang akan dibawa masuk bersama di lapangan di dalam kapal terbang nanti. Alhamdulillah keadaan ketika tu sungguh-sungguh ramai di mana kita dapat saksikan sidaknya akan melalui satu lagi proses perjalanan hendak masuk ke dalam sebenarnya. Dan sekarang kita dapat saksikan ahli keluarga sedang bersalaman dengan ahli keluarga. Saya di dalam pula. Okey, kini tu kita dapat saksikan sudah akan lalu ke ruangan tu untuk terus ke dalam sebenarnya. Tu adalah lambaian terakhir sebenarnya. Sesi yang terakhir untuk sama-sama bersalaman dengan ahli keluarga yang sama-sama menitipkan doa semoga dipermudahkan, diberikan kesihatan. Itu adalah suasana bersalaman dengan keluarga. Suasana tu adalah suasana yang paling pilu sebenarnya apabila kita meninggalkan lebih kurang 40 lebih hari sebenarnya, dengan harapan orang tua supaya sihat, supaya dipermudahkan urusan. Ahli keluarga pun banyak sebenarnya. Dan Farina, dapat kita Shavina dapat kita kongsikan di situ dulu, bolehlah. Mungkin dapat kongsikan gini perasaan dah menambil keluarga tu. Alhamdulillah puas tak rasa, tapi semoga daknya di sini kelak selamat, dimudahkan lagi lah. Amin amin ya rabbal alamin insyaallah. Okey, terima kasih. Terima kasih. Itu adalah salah seorang ahli keluarga yang menghantar keluarga. InsyaAllah kita doakan. Terima kasih semua. Doakan supaya dipermudahkan urusan. Ada. Okey. Apa perasaan kita membuat lambaian terakhir buat ahli keluarga yang pergi meninggalkan seketika untuk menunaikan ibadah haji, tuan? Jadi alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi rasa syukur alhamdulillah lah dapat buat lambaian yang terakhir untuk sidak yang pergi pada kali itu, penerbangan yang terakhir untuk negeri Sarawak pada kali itu. Jadi alhamdulillah lah, merasa gembira dan dapat melihat sidak dari jarak yang dekat lah. Jadi ajaklah. Terima kasih tuan. Semoga. Okey. Ya Allah, minta muja juga kita ya. Okay. Minta selamat datang temu di. Okey, terima kasih. Tu menantu aku. Menantu acik dengan anaknya sama-sama dapat pergi. Alhamdulillah, rezeki dipermudahkan urusan. Orang mendoakan kami juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita yang membuat liputan pada kali itu dipermudahkan Allah mengaminkan, memakbulkan doa.
Dan pada ketika itu kita dapat saksikan juga ahli keluarga sedang bersalam-salaman, melambai, iaitu tanda terakhir untuk bersalaman dengan keluarga. Okey, insyaAllah kita doakan. Sidak, tahniah. Selamat pergi tuan. Tahniah, selamat pergi. Okey. Okey, itu adalah suasana masa tu di mana kita difahamkan lebih kurang seramai 130 lebih para jemaah haji kita yang akan membuat pelepasan melalui lapangan terbang antarabangsa Kuching. Dan ketika ini jemaah ataupun jemaah haji sedang membuat ataupun melalui kawasan ini sebenarnya, kawasan yang insya-Allah akan meneruskan lagi perjalanan para jemaah haji untuk ke terminal pelepasan melalui lapangan terbang antarabangsa Kuching. Dan dapat dikongsikan juga tadi apabila kita nanggar suasana, masih lagi keluarga bersalam-salaman dengan keluarga tercinta, dengan mereka yang ahli keluarga terdekat sebenarnya. Kawasan yang benar-benar rasanya hibah, sedih pun ada juga, dengan lambaian-lambaian terakhir. Semoga dipermudahkan segala urusan. Kita doakan selamat pergi tuan, selamat kembali juga bersama dengan ahli keluarga tercinta. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Semoga dipermudahkan segala urusan hendaknya. Dan pada malam ini kita masih lagi di lapangan terbang antarabangsa Kuching bagi mengikuti perkembangan dari semasa ke semasa pelepasan jemaah haji melalui KT 33Q yang akan berlepas pada malam ini, yang dijangka akan membuat pelepasan pada jam 11 malam nanti. Dan kita doakan yang terbaik, semoga dipermudahkan urusan hendaknya. InsyaAllah kita doakan yang terbaik para jemaah haji kita, dipermudahkan urusan khususnya dalam kesihatan setidaknya, untuk supaya pergi dan balik dalam keadaan sihat walafiat hendaknya insya-Allah. Terima kasih, selamat pergi. Suasana yang begitu sebenarnya sama-sama bersalaman, berpelukan dengan ahli keluarga, dan ini adalah merupakan tanda penghormatan kita kepada ahli keluarga yang hadir pada malam tu. Yang datang dari jauh pun kita difahamkan, ada yang datang daripada Kota Semahan pun. Awalan tadi alhamdulillah dengan semangat sidaknya orang tu menghantar sehingga ke malam. Yang kita difahamkan sekarang jam menunjukkan 8:01 malam. Namun suasana pada ketika tu di lapangan terbang antarabangsa Kuching dalam keadaan begitu ramai, dengan adanya ahli keluarga yang membuat lambaian dan bersalaman dengan ahli keluarga sebelum para bakal jemaah haji kita berlepas pada malam ini. Syukur alhamdulillah keadaan pada malam tu begitu ramai. Kita boleh nanggar suasana anak-anak dan juga ahli keluarga yang terdekat pada malam ini. InsyaAllah sama-sama menunaikan ibadah haji, di mana kita difahamkan ahli keluarga yang datang daripada jauh sanggup menghantar ahli keluarga yang terdekat dengan erti kata yang lain untuk sama-sama sebenarnya mengeratkan hubungan silaturahim kita pada malam ini. Kita dapat saksikan suasana ahli keluarga dalam keadaan yang sedih sebenarnya, meninggalkan lebih kurang perjalanan 44 hari, meninggalkan ahli keluarga yang datang daripada jauh sebenarnya untuk menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala urusan para tetamu Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini. Dan untuk makluman juga dapat dikongsikan di mana
pada hari ini, pada malam ini bertempat di lapangan terbang antarabangsa Kuching. Jika dilihat di belakang saya ketika ini, para jemaah sedang berkumpul dengan wajah yang tenang dan berseri. Ada yang sedang menyusun barang-barang terakhir dan ada juga yang mengambil peluang untuk berdoa, bermunajat sebelum berangkat. Dan dari sudut lain pula, kelihatan ahli keluarga tidak putus-putus memberikan kata-kata semangat, pelukan dan doa yang sentiasa menjadi iringan kepada tetamu haji tahun ini. Tangisan kecil juga yang kedengaran bukanlah tanda kesedihan semata-mata, tetapi lebih kepada rasa rindu dan harapan agar perjalanan ini diberkati serta selamat pergi dan selamat pulang. Dan untuk makluman semua, ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima yang ditunaikan bagi mereka yang berkemampuan. Ia juga adalah perjalanan fizikal, tetapi juga merupakan satu perjalanan rohani yang mendalam. Di Tanah Suci nanti, para jemaah akan melalui pelbagai fasa ibadah seperti wukuf di Arafah, tawaf di Kaabah, sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, serta melontar jamrah. Kesemuanya membawa makna pengorbanan, kesabaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berlepas, para jemaah juga melalui pelbagai persiapan yang kita difahamkan, di mana para jemaah telah menghadiri kursus terlebih dahulu dan juga pemeriksaan kesihatan serta taklimat perjalanan yang disediakan oleh pihak berkuasa, iaitu pihak Lembaga Tabung Haji Sarawak. Dan ketika ini juga kita telah melalui proses ataupun fasa mendaftar masuk dan pemeriksaan keselamatan sebelum menuju ke balai pelepasan. Baiklah, pada malam ini kita masih lagi menyaksikan pelepasan para jemaah haji melalui lapangan terbang antarabangsa Kuching, di mana dapat kita saksikan para jemaah haji akan melalui beberapa fasa sebelum ke balai pelepasan. Dan lepas ini kita akan mengikuti ataupun membawakan perkembangan melalui balai pelepasan kita, insya-Allah seketika saja lagi. Dan insya-Allah pada hari ini kita dapat saksikan di mana pemeriksaan melalui bahagian keselamatan lapangan terbang antarabangsa Kuching sedang memeriksa beberapa dokumen sebelum ini. Dan insya-Allah kita dijangka para tetamu akan hadir sekitar jam 11 malam nanti untuk pelepasan. InsyaAllah ketika ini kita masih menyaksikan beberapa proses yang akan dilalui oleh para tetamu Allah, iaitu tetamu haji kita. Dan di situ pun ada juga urus setia Lembaga Tabung Haji membantu dalam proses ini. Dan tidak terkecuali para jemaah haji akan melalui pemeriksaan immigration sebelum meneruskan lagi proses-proses seterusnya. Dan insya-Allah segalanya dipermudahkan dan juga kita difahamkan para urus setia daripada Lembaga Tabung Haji juga membantu dari segi bantuan yang dapat disediakan sekiranya mengalami ataupun masalah-masalah teknikal ataupun perkara-perkara yang di luar jangka. Mereka akan membantu para tetamu Allah pada tahun ini melalui laluan-laluan yang telah disediakan. Dan sekarang ini kita berada di laluan seterusnya. Selepas pemeriksaan immigration di hadapan tadi, para tetamu Allah, para jemaah haji kita akan meneruskan lagi proses seterusnya melalui laluan yang telah disediakan. Dan Alhamdulillah keadaan di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada malam ini dalam keadaan yang ramai dengan kedatangan ahli keluarga. InsyaAllah kita doakan yang terbaik, semoga dipermudahkan urusan dan proses-proses selanjutnya.
Di sini pun kita dapat saksikan urus setia yang membantu para tetamu haji kita ke laluan-laluan, dan kita difahamkan para tetamu haji melalui KT 33Q akan melalui pintu masuk H9, iaitu difahamkan di hujung sekali. Kita difahamkan di hujung sekali dan kita dapat nanggar daripada jauh sebenarnya. Namun perjalanan itu adalah perjalanan yang sebenarnya memberikan kepada kita satu nilai kesabaran. Dah berada di situ pun sebenarnya banyak kesabaran yang perlu kita tempuhi. Apatah lagi kita akan berada di tanah suci kelak, pelbagai ujian, pelbagai perkara yang akan berlaku pada diri kita, semestinya kita akan bersiap sedia mental dan fizikal kita. InsyaAllah kita doakan tetamu haji kita, tetamu Allah pada tahun ini, dia memudahkan segala urusan, dan kita difahamkan mereka sedang berada di kawasan ini sebelum pintu masuk akan dibuka seketika sahaja lagi. Dan syukur Alhamdulillah keadaan dah melalui proses-proses selanjutnya. Kita nangga sedaknya lagi menyesuaikan diri menggunakan gelang sebagai identiti mereka berada di Tanah Suci kelak, dan juga diberikan pas ataupun kad yang akan disarung sepanjang berada di Tanah Suci. Dan pada waktu itu pun sidap dah disuruh makai sebenarnya supaya merupakan identiti kepada para bakal jemaah haji kita pada tahun ini. Baiklah, kita bergerak lagi ke hadapan. Dan kita difahamkan di H9 nanti sidap jemaah haji akan melalui proses yang seterusnya sebelum masuk ke kapal terbang yang telah disediakan. Kita difahamkan jemaah haji pada malam ini akan menggunakan Malaysia Airlines untuk penerbangan ke Kuala Lumpur. Seterusnya akan transit lebih dahulu di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, dan insya-Allah akan meneruskan lagi penerbangan ke Arab Saudi pada awal pagi nanti. Dan ketika ini kita dapat saksikan jemaah haji kita sedang ada yang sedang charging, sedang charge handphone. Ada tempat disediakan untuk membuat bekalan bateri handphone, dan juga dapat disaksikan jemaah sudah berada di lokasi ini, dan persediaan para jemaah semuanya muka-muka yang bahagia untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Dan di sinilah tempat pelepasan nanti yang akan dijadualkan pada jam 11 malam nanti. Dan alhamdulillah keadaan ketika ini sedang menunggu suasana yang begitu gembira sebenarnya. Para tetamu haji kita, tetamu Allah pada tahun ini dapat terpilih untuk menunaikan ibadah haji, dan kita difahamkan sidap tok dah bersedia dah dari segi kesihatan, dari segi kemampuan dan lain-lain perkara, dan kita doakan supaya tetamu Allah pada tahun tu dipermudahkan urusannya, apatah lagi berada di tanah suci kelak, dan yang semestinya yang diharapkan adalah haji yang mabrur. Kita doakan bahkan munsi sempat pun ataupun belum ada rezeki tahun tu untuk mengejar ibadah haji, jangan berasa putus asa dan berdoa, teruslah berdoa. Di sampingnya berusaha untuk membuat pendaftaran diri melalui akaun tabung haji yang telah disediakan. Kemudahan senang kini itu dapat diakses, dan mahu tidak mahu diri kita sebagai orang yang meneruskan langkah menunaikan ibadah haji kelak. Dan keadaan pada ketika itu dalam keadaan yang menunggu, apabila saja masuk saja dalam melalui pintu H9, iaitu gate yang terakhir berada di ujung, para jemaah haji akan dimasukkan ke dalam ini. Selepasnya akan melalui beberapa fasa lagi, dan kita difahamkan sebelum penerbangan berlaku nanti, iaitu laungan azan yang akan bergema
di kawasan tempat ruangan menunggu para jemaah haji pada tahun ini. Semestinya TV Iris akan menyiarkan dari semasa ke semasa perkembangan jemaah haji kita khususnya yang berada di Kuching, Sarawak, dan merupakan penerbangan yang terakhir pada 3 Mei. Difahamkan pada hari ini adalah penerbangan terakhir melalui lapangan terbang antarabangsa Kuching pada malam ini. Dan saya dapat kongsikan juga cuaca terkini di sekitar daerah Kuching, kawasan pada ketika ini alhamdulillah keadaan tidak hujan, dalam keadaan yang sememangnya cuaca dalam keadaan memang bagus pada ketika itu, dan kita doakan semuanya kelancaran penerbangan para jemaah haji kita dipermudahkan segala urusan, dan kita difahamkan segala bekalan ataupun kesihatan juga telah disediakan melalui Tanah Suci Mekah kelak dan Tanah Suci di Madinah nanti, dan para petugas haji sentiasa bersedia untuk sama-sama membantu para jemaah haji untuk apa-apa urusan selanjutnya. Kita doakan selepas ini kita akan kembali lagi dengan liputan dari semasa ke semasa hanya di Iris Internet Radio Islamic Sarawak nang steady. Okey. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, insya-Allah kita selepas ini kita akan kembali lagi dalam siaran langsung melalui TV Iris di Facebook. Kepada tuan-tuan dan puan-puan sekiranya ingin mengikuti perkembangan terkini melalui lapangan terbang antarabangsa Kuching bersempena dengan keberangkatan bakal jemaah haji melalui KT-33Q, tuan-tuan boleh mengikuti melalui TV Iris melalui laman Facebook dan juga YouTube TV Iris, dan juga boleh dikongsikan melalui TikTok TV Iris. Jangan ke sini-sini, lepas tu saya akan kembali lagi dengan kita orang untuk sama-sama mengikuti perkembangan terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.